Kawan-kawan, Cik Ta kan kalau pergi sini Cik Ta mesti beli sotong katak ni kan kawan. Dia ni sedap tengah buat sambal. Harga pun dia lebih murah, baru RM16.80 kan kawan. Yang ni Cik Din pilih mayonis kan kawan. Cik Ta kadang-kadang buat biar adam roll, Cik Ta suka pakai mayonis kan kawan, dia lagi sedap. Satu tengoklah tu model pula dah. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cik Ta Milagro. Okey kan kawan, untuk video kali ni Cik Ta nak bawa kawan-kawan kita nak pergi carilah sedikit apa belanjaan di musim puasa ni kan kawan. Biasanya kalau musim puasa ni macam biasalah Cik Ta pun macam biasa, macam family lain. Sahur Cik Ta masak, buka puasa pun Cik Ta masak kan kawan. Sebab Cik Ta ni jarang pergi bazar Ramadan. Jom kan kawan ikut video Cik Ta, kita nak pergi tempat yang selalu Cik Ta pergi. Biasanya tempat tu mesti ada benda baru kan kawan. Kadang-kadang dia ada macam ikan-ikan yang fresh. Jom kan kawan kita nak pergi sana, kita nak tengok apa agaknya yang Cik Ta nak beli untuk hari ni kan kawan. Dalam puasa ni kan kawan, Cik Ta memang pakai banyak susu cair kan kawan. Sebab Cik Ta suka buat dessert. Jadi susu cair ni senang kan kawan, kita masukkan. Dah. Cik Ta memang pakai susu cair banyak lah kan kawan. Dah kan kawan, Cik ni tengah pilih bawang. Yang sekilo berapa sekarang? Saya comel-comel lah. Usah comel-comel, senang. Sekali masak aja. Sekali masak sebiji. Cik ni pilih bawang putih kan kawan. Cik Din kalau dia pilih bawang putih, dia suka cari yang macam ni kan kawan. Macam ni. Besar-besar ni kan kawan. Sebabnya kita orang suka masukkan bawang putih ni dalam nasi. Buang angin katanya. Besar-besar dan berat. Macam mana yang? Besar-besar dan berat. Nanti dia dah tak berapa elok. Oh iyalah, tengok kan kawan orang yang biasa pergi pasar. Besar-besar dan berat kan kawan. Macam mana? Tengok yang? Oh betul lah. Besar-besar dan berat kan kawan. Kat sini kalau halia kan kawan, boleh buat pilihan macam-macam halia. Ni macam ni yang besar-besar kan kawan halia dia. Wah, ini kalau buat sup memang best. Kentang kan kawan, daripada sini sampai hujung tu semua kentang. Kita suka beli kentang kat sini kan kawan ni. Dia masih macam ada tanah-tanah. Jadi kalau kita simpan lama kan kawan ni kentang jenis macam ni. Kawan-kawan yang suka makan kentang goreng, kawan-kawan kena cari kentang yang macam ni, yang paling panjang ni kan kawan. Ni nama dia kan kawan, rasat ni. Yang ni kan kawan, kalau kentang goreng yang jenis ni dia sedap ni kan kawan. Kalau cili kering kan kawan, Cik Ta suka cari cili kering ni. Dia gemuk-gemuk. Yang ni dia tak pedas ni kan kawan, cili kering dia. Yang ni sekilo RM12.80 kan kawan. Cili kering ni tak pedas. Dari sini sampai hujung semua ni cili kering. Siapa yang berniaga memang best lah kan kawan. Niaga nasi lemak, cili kering memang banyak kan kawan. Tu dia kan kawan, Cik Din tengah pilih cili kering. Kadang-kadang Cik Ta guna juga cili kering ni kan kawan. Ni waktu Cik Ta rajin. Kalau Cik Ta malas, Cik Ta pakai cili bo. Kita pilih satu-satu. Tak payahlah pilih satu-satu. Kalau area ni kan kawan, semua ikan bilis. Tapi Cik Ta suka ikan bilis ni kan kawan. Jom. Cik Ta kan kawan, Cik Ta suka ikan bilis ni. Anak tamban ni kan kawan. Goreng dengan bawang memang best. Letak cili pula kan kawan. Anak tamban. Ni. Sedap ni kan kawan. Kalau sahur-sahur tak lalu makan, goreng ni pun dah cukup kan kawan. Kalau suami Cik Ta kan kawan, yang ni dia tak pernah tinggal. Nanti Cik Ta nak tengok dia pilih ke tak kan kawan. Yang ni memang tak pernah tinggal. Biasanya dia suka beli yang besar tu kan kawan. Tapi besar tu tak ada. Mesti dia ambil yang ni. Kita nak beli satu kan kawan. Yang ni isi ikan mayong. Ni buat asam, masak asam sedap ni kan kawan. So Cik Ta nak ambil yang ni satu. Kalau datang sini udang kering, Cik Ta memang suka ambil. Sebab kat sini udang kering dia segar-segar kan kawan. So kita nak ambil udang kering satu. Ya. Ni Cik Ta beli ikan ni masak asam boleh dengan udang kering. Masak asam sedap kan. Puasa-puasa ni kalau sahur kan kawan, masak asam macam tu dia jalan sikit. Yang ni sotong kering kan kawan. Okey, yang ni Cik Ta suka buat masak asam juga ataupun buat sambal kat kawan. So Cik Ta nak ambil dua. Satu ni RM7 lebih ni kan kawan. Kita nak ambil dua lah. Okey. Selalu Cik Ta suka cari yang macam sesungut tu je kan kawan. Cuma tak ada hari ni kan. So kita ambil yang ni je lah. Ini satu kan kawan. Buka puasa boleh lah buat masak lemak kan kawan. Sekali-sekala kan. Okey kan kawan. Yang ni Cik Ta nak beli halia. Tapi tak nak beli banyak. Tapi tak beli banyak. Ambil sini je lah. Ambil ketul macam ni je. Ambil 2 ketul lah kot. 2 ketul? Sini satu.
Okey lah kot kan? Okey dah. Okey kan, kita dah pergi area ni. Kita nak pergi area seterusnya. Kita nak cari ikan, nak cari sayur, nak cari buah. Jom kita nak pergi area sana. Dia ikut Cik-Ta. Okey kan, biasa kalau bulan puasa Cik-Ta suka buat koktel ni. Ni Cik Din. Cik Din nak ambil berapa? Nak buat air koktel. Tengah pilih-pilih dulu. Okey. Kawan-kawan kat sini banyak ni buah kurma Cina. Yang ni Cik-Ta memang selalu amalkan ni kan kawan. Tapi yang ni Cik-Ta banyak lagi dekat rumah. Kita tak beli dah. Yang ni saya paling kecil ni. Kalau kat sana tu kan kawan, saya besar. Ni sini memang banyak kan kawan. Kalau untuk cendawan kan kawan, Cik-Ta paling suka sangat cendawan ni kan kawan ni. Jenis ni. Wah, Cik-Ta suka ni kan cendawan ni kan kawan. So Cik-Ta nak beli 2 lah. Yang ni kalau kita nak buat Vietnam roll, mesti ada kan kawan. So kita beli 1. Okey kan, kita nak beli fruit koktel ni dengan kita nak ambil lychee lah 2. So Cik dah ambil lychee 2. Okey, lychee 2 okey lah. Okey. Kakak Cik nak ambil buah peach 1. Okey. Untuk hari ni kan kawan, Cik nak buat mi kari. Kita beli kerang kopek je lah kan kawan, senang. Cik malas nak kopek, dia ada kan kawan kerang ni. Tapi Cik nak beli hari ni yang ni je lah. Cik malas nak kopek. Udah hari 5 kan kawan. Hari ni masih hidup. Okey, kalau kawasan ni semua kawasan yang kita boleh beli yang fresh lah kan kawan, yang masih hidup. Kalau Cik masih suka beli tu kan kawan. Kepah. Yang ni kan kawan memang favourite Cik lah, kepah kan kawan. Wah, datang sini memang Cik wajib beli kepah ni kan kawan, sedap tau. Ini kan kawan ikan tilapia. Kalau yang ni kan kawan ikan kerapu. Yang ni kerapu ni 100 lebih, kalau tak silap Cik lah harga dia kan kawan, ikan kerapu, ikan tilapia. Besar ni kan kawan, gelama bunga kan kawan. Oh, besar betul. Ikan tenggiri dah hari ni besar-besar kan kawan. Okey kan kawan, Cik nak beli ikan tongkol ni sebab untuk hari ni Cik tengok ikan tak apa segar kan kawan, tapi ikan tongkol ni masih segar. So kita nak ambil ikan tongkol kan kawan. Kawan ada ikan hiu kan kawan. Oh ni macam warna. Tengok tu ikan hiu. Tak pandai masak, mak Cik je pandai masak ni. Untuk hari ni kan kawan ada abalone, banyak kan kawan ni Oh, yang ni ada. Macam ni pun ada. Macam ni ada kan kawan, abalone. Ikan kawan besar ni ikan. Ni Cik kalau ikan besar-besar sangat ni tak pandai kan kawan. Kalau bahagian ayam kan kita tak beli seka, kita akan beli macam ni, kepak, taik, leher, kaki. Okey. Kan Cik jumpa nanas bunga, tapi Cik tak tahulah nanas hiasan ni Cik rasa kan kawan. Nanas bunga. Bahagian ni bahagian kismis kan kawan. Cuma ni Cik jumpa satu ni kan kawan. Allah, panjang-panjang. Ni mesti buah dia yang jenis yang panjang-panjang ni kan kawan. Macam-macam kismis ada. Pilih je mana-mana yang nak kan kawan. Buah mangga banyak kan kawan. Sekilo RM8.99. Buah mangga. Wah, macam mangga ada kan kawan. Ni peminat buah mangga memang banyak. Cik Din beli buah tembikai kan kawan. Buka puasa boleh buat air tembikai. Tembikai raici. Kan Cik Din kan? Olol. Okey lah kawan, kita dah selesai dah untuk buat aktiviti hari ni. Kita belajar sikit lah kawan. Okay, semoga kawan terhibur dengan video Cik-Ta. Kalau sekarang suka, boleh bantu Cik-Ta tekan like, share, komen dan subscribe. Cik-Ta kata sikit kan kawan, tapi ni Alhamdulillah, jumpa lagi.